Sebuah demokrasi yang hidup memerlukan rakyat yang berpengetahuan. Rakyat bukan sekadar menjadi pengikut yang pasif. Pohon selasih mempunyai banyak kegunaan dan memberi banyak manfaat. Demikian juga podcast Selasih Minda bertujuan menjana perbincangan yang bermanfaat mengenai bagaimana membina masa depan Malaysia yang lebih baik, agar rakyat dapat memikirkan pilihan-pilihan yang ada dan menentukan apa yang mereka inginkan. Temui pembicara-pembicara Selasih Minda di YouTube. Anda sedang menyaksikan Selasih Minda dan seperti mana anda ketahui sekiranya anda sudah pun menelusuri perbincangan-perbincangan sebelumnya, konsep Selasih Minda ini lebih kepada mencetus pemikiran. Namun begitu, pemikiran juga harus kita kait dan ikat dengan realiti semasa. Saya memulakan dengan itu kerana realiti semasa ini selepas RCI tabung haji ini diklasifikasikan. Ia mencetuskan polemik perbincangan yang panjang dan tentu saja pasukan Selasih Minda ini kita menghadirkan kita panggil panelis resident. Jadi kerana itu orang tanya kenapa tak undang orang lain ya? Inilah pemikir-pemikirnya dengan beberapa tetamu undangan special guest, special appearance. Jadi sekali lagi kami bawakan Imran Rashid, Citizen International, dan Dr. Rozhan Osman adalah pemukanya selain daripada beberapa panelis lain. Tapi saya sebutkan tadi soal mengulas isu-isu semasa. Kita tak, tentunya pasukan Selasih Minda merasakan bahawa isu RCI tabung haji ini isu yang perlu kita sentuh dari kerangka Selasih Minda. Cuma seperti mana saya mulakan tadi, ingin dan minatnya itu adalah tentang memahami realiti mengapa ia berlaku. Elemen-elemen pemikiran yang kemudiannya membawa kepada budaya. Kerana saya mulakan begini ya, RCI tabung haji ini kita harus melihatnya di dalam satu jujukan siri-siri kes skala besar yang seumpamanya. Dan hari ini kalau kita sebut saja krisis umpamanya 1MDB akan cepat datang. Tapi lebih awal daripada itu sebenarnya ada kes lain, BMF misalnya, ini lama dulu. Dan bukan hanya 1MDB, sebelum itu juga ada NFC, ada FGV. Banyak lagi kalau kita nak senaraikan satu persatu. Ia memberikan suatu gambaran ya, apabila kalau ia berlaku secara anomali sekali-sekala, itu kita boleh fahami mungkin kelemahan, mungkin tata kelola, mungkin ada elemen-elemen kreatif kerana kompleksiti masalah sentiasa berubah. Tapi saya setuju dengan pasukan Selasih Minda bila mengatakan bila ianya bersiri, dia jadi macam serial killer. Dia ada something wrong somewhere ni. Dia ada picunya, dan isu yang nak dibawa di sini adalah berkait tentang kepimpinan Melayu Islam. Kita harus menangani ini dengan sabar dan juga pemikiran yang terbuka, kerana lebih penting lagi untuk RCI tabung haji ini, saya memulakan begini kepada Imran dan juga Dr. Rozhan ya. RCI itu sendiri bermula kerana tuduhan asalnya bahawa kepimpinan tabung haji disebabkan oleh peralihan politik. Melayu ni sangat politikal kan. Jadi berlaku peralihan politik dan pelebelan-pelebelan yang mengatakan bahawa kerajaan Madani adalah kerajaan yang sangat liberal, membuka ruang kepada bukan Islam. Justru penyusunan semula tabung haji 2018 itu dikatakan sebagai satu proses yang kemudiannya menjual aset umat Islam. Itu perkara pertama. Yang kedua mengatakan, ini dua tuduhan asalnya, ia diserahkan pengurusannya kepada bukan Islam. Dan itu sudah pun dijawab dengan agak jelas di dalam RCI tabung haji ini. Penafian pertamanya, RCI mengatakan tidak dijual, tidak ada istilah dijual, yang ada cuma dipindahkan, dan beberapa isu berkait tentang diurus oleh bukan Islam juga tidak benar. Prokhas hanyalah sebuah syarikat MOF untuk menguruskan aset-aset yang bermasalah atau aset-aset yang lemah dari segi kadar penilaiannya. Yang kita ingin kaitkan kepada kedua-dua panel saya mulakan di sini. Bagaimana kita ingin melihat ini dalam kerangka premis yang dibawakan oleh Selasih Minda, iaitu jujukan ya, siri yang berturutan ini menggambarkan bahawa inilah kelemahan kepimpinan Melayu dan ia berulang-ulang sehingga ke tahun ini masih belum benar-benar kita menemui antidotnya. Saya bermula dengan yang paling dekat dengan saya dululah, Imran. Terima kasih. Okay, pertamanya saya rasa macam ni lah, sebab saya setuju dengan apa yang Tuan Syed sebutkan tadi apabila kita melihat bagaimana isu RCI ini bangkit dalam konteks politik. Dan ini saya rasa tragedi yang berlaku dalam konteks budaya politik di Malaysia sebenarnya. Yes, kita kena akui bahawa RCI dan juga
YMDB dan sebagainya, ini adalah satu masalah struktural. Isu tata kelola, isu governance dan sebagainya. Tapi yang menjadi mangsa, yang menjadi tragedinya ialah hal ini dipolitikkan lebih daripada apa yang harus kita buat sebagai satu pendekatan dasar. Dan kita lihat RCI sama juga. Benda ini dibangkit secara lebih terbuka bila pilihan raya Negeri Sembilan kan. Dan Selepas disimpan 3 tahun. Selepas disimpan 3 tahun. Dan ini adalah satu keganjilan yang agak menggusarkan, sebab dia menggambarkan bagaimana apa-apa masalah dalam negara ni pun pendekatan yang nuansanya bagus ataupun bersifat dasar semua ditekan dan dipendam sebab menjadi mangsa kalkulus politik ataupun pengiraan politik. Dan ingat baru-baru ni juga seperti mana saya rasa ramai dah bincang berkaitan dengan intipati dan juga detail-detail berkaitan dengan RCI, laporan RCI dan sebagainya. Tapi yang saya agak gusar adalah bagaimana misalnya dalam parlimen baru-baru ni perbincangan tertumpu kepada nak menyalahkan ahli politik atau menyalahkan parti-parti tertentu. Walhal isu tata kelola, isu governance dan isu yang menjadi struktural kepada banyak masalah-masalah rasuah di Malaysia ini tidak diadres dengan begitu baiklah. Dan itu saya rasa antara benda yang agak tragedi lah sebenarnya, sebab kita nak bincang isu ini dalam bentuk yang lebih, kita akan bincang nanti apa masalah dia. Saya melihat bahawa masalah ini bermula dengan bagaimana berlaku korporatisasi dan juga injection of politics into GLC dan juga GLIC yang akhirnya merebak dalam budaya ekosistem kita di Malaysia. Cuma ini tak dapat kita bincangkan sebab kita terpaksa play defensif dengan ramai orang politik. Dan saya rasa itu yang tragedi bila kita tengok RCI ini. Dia menjadi orang kata isu politik lebih daripada isu rasuah, dan itu agak-agaknya lah. Saya nak petik daripada mukadimah Imran tadi kepada Dr. Rozhan kerana dia kata dimungkinkan, saya letakkan begini, kalau tidak berubah kerajaan 2018, mungkin kita belum mendedahkan lagi kepincangan-kepincangan yang ada dalam Tabung Haji. Isu yang sama juga dengan YMDB. Selepas siri penafian lama tu, setahun penafian, selepas jatuh kerajaan barulah dihakimi dan kita mendapat keputusan daripada penghakiman. Ini isu yang sangat politikal sifatnya, Dr. Rozhan. Saya melihat bahawa kalau kita dengar pada laporan yang dibentangkan oleh Menteri Agama, sifat krisis ataupun skandal ini, ia menunjukkan sesuatu yang berlaku dalam tempoh masa yang lama. Bukan satu benda yang berlaku seorang tersilap ataupun seorang menipu, tetapi ia berlaku secara berterusan. Yang disebut di sini sebanyak 14 pelaburan yang merugikan. Dan saya aneh semasa tabung haji sekitar 2018-19 pindahkan aset kepada UJSB dikatakan menjual kepada orang Cina, tapi bila keluar laporan bahawa tabung haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana yang dimiliki Joe Low yang akhirnya menyebabkan kerugian sehingga 145 juta, sepi. Tidak ada siapa pula yang marah. Tak tahulah, mungkin Jolo ni kafir zimmi ke, jadi dia tidak boleh dikritik. Mungkin dia bayar jizyah ke, saya pun tak tahulah. Tapi bagi saya melihat satu persoalan yang mungkin berkait dengan tajuk ini adalah, adakah ini menggambarkan kualiti kepimpinan orang Melayu? Bahawa orang Melayu ni kalau cerita rasuah balik-balik, muka Melayu lah. Melayu yang lelaki, yang perempuan ni kebanyakannya pula pakai tudung, yang ditangkap kerana rasuah, bahawa identiti membabit ataupun terbabit dengan rasuah ni seolah-olah sudah menjadi serasi dengan identiti Melayu. Sama ada kita suka tak suka, orang Melayu nak mengaku tak mengaku, itulah yang kita baca tiap-tiap hari di muka berita. Jadi saya rasa jawapan saya kepada persoalan itu, adakah ini menggambarkan kualiti kepimpinan Melayu? Bagi saya, ya dan tidak. Ya dan tidak kerana nyata sekali dalam skandal tabung haji, mungkin juga kita boleh kata skandal BMF dahulu, watak utama yang menyebabkan angkara ini adalah Melayu. Tetapi pada ketika yang sama, kita juga lihat bahawa yang memulihkan tabung haji akhirnya bukan Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu juga, Nik Ashiuddin dan kemudian bersama dengan Tan Sri Muhammad Nur Yusof. Jadi saya tidak menganggap itu sebagai harus dijadi sebagai satu judgement bahawa semua Melayu ni tidak kompeten, semua Melayu ni rasuah.
semua Melayu ni akan pecah amanah. Ada segolongan di kalangan orang Melayu yang akan bertindak sedemikian. Dalam sejarah negara kita pun kita lihat bahawa kita boleh katakan bahawa 1MDB itu krisis muhibah sebenarnya, skandal muhibah. Pulang kepada penelitian kita, ada seorang watak Cina yang didalangi oleh seorang ahli politik Melayu, ataupun seorang ahli politik Melayu yang didalangi oleh seorang watak Cina. Tapi ia skandal muhibah. Di dalam skandal itu Kerjasama kaum. kerjasama kaum tapi dalam benda yang melakukan kemungkaran. Dan demikian juga kalau kita lihat terdapat skandal-skandal lain seperti Perwaja, yang akhirnya menyebabkan kerugian sehingga 10 bilion ringgit, dan akhirnya Perwaja ditutup. Itu adalah satu skandal yang besar. Dan itu kemungkinan besar ada juga pegawai-pegawai Perwaja yang terlibat, tetapi kepala yang dianggap sebagai bertanggungjawab berkrisis itu mendiang dah sekarang bukan Melayu. Dan kalau pada tahun 80-an masa tu Syed masih di sekolah, Imran sekolah rendah lagi kot masa tu, kita mungkin masih ingat tentang krisis DTC, Deposit Taking Cooperative, yang merupakan tempat bagi ramai orang, khususnya di kalangan masyarakat Cina, untuk menyimpan duit mereka dalam bentuk fixed deposit dengan tujuan untuk mendapatkan pulangan. Akhirnya, kata silah saya, lebih daripada 10 buah DTC ini yang kebanyakannya sebenarnya mempunyai hubungan dengan MCA, pemimpin-pemimpin MCA, akhirnya collapse. Dan kebanyakan pada pendeposit hanya mendapat, bagi setiap RM1 ada yang dapat 20 sen, ada 30 sen apabila institusi-institusi ini dicairkan. Itu skandal yang 100% bukan Melayu. Jadi Melayu boleh katalah kami tak terbabit dalam ni. Bagi saya masalah yang lebih penting adalah bila kita melihat skandal, mega skandal, adalah bahawa ia berlaku oleh kerana dua perkara utama. Pertama, ada dalang yang merencanakan kesemua tindak tanduk ini, dan kedua, berlakunya kesepakatan. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut collusion sebenarnya. Dan collusion ini berlaku natijah daripada beberapa keadaan psikologi ataupun psychological state yang membuatkan orang merasa selesa, tidak bersalah, selamat, untuk sebenarnya menyalahguna keadaan mereka. Malahan kalau kita tengok orang-orang yang selalunya menipu ni, ramai di antara mereka akan cuba mempunyai identiti Islam. Buat kerja-kerja kebajikan lah, NGO lah dan sebagainya. Tapi pada ketika semua mereka sakau. Berbagai slogan. Kalau dulu lagi kita dengar tentang kisah budak tingkat 4 umpamanya, yang duk sakau projek-projek kerajaan. Bila zaman kemudian bila lepas tu nampak macam begitu righteous, tetapi itulah budak yang daripada tingkat 4 dahulu. Jadi dalam penelitian psikologi dia ada 3 dimensi yang selalunya beroperasi bila saya kata tentang psychological state itu. Yang pertama, bila wujudnya kesepakatan ini, akan wujud apa yang diistilahkan sebagai illusion of invulnerability. Tanggapan bahawa kita ni tidak terdedah ataupun tidak rentan. Boleh terlepas. Kalau kena tangkap pun ada cara kita boleh menggeliat keluar. Ada cara untuk kita elak daripada dikenakan hukuman. Dan kalau kita lihat di antara skandal-skandal yang berlaku, memang itulah yang berlaku. Skandal LCS hingga ke hari ini tidak ada sesiapa pun yang dihukum. Skandal 1MDB, kalau tidak berlaku perubahan kerajaan, saya kira tidak ada sesiapa pun akan dihukum. Kemungkinan juga skandal FGV dan juga skandal tabung haji. Malahan ada di antara ahli politik yang melawat tabung haji yang mengatakan berpuas hati dengan keterangan yang diberikan tabung haji. Dan demikian juga bila orang yang sama melawat 1MDB berpuas hati. Tak tahulah mereka ni reti baca penyata kewangan ke tidak.
Aspek yang kedua adalah apa yang diistilahkan yang berkait dengan illusion of invulnerability ni adalah apa yang diistilahkan sebagai tanggungjawab yang terpencar ataupun diffuse responsibility. Orang akan mula mengambil tanggapan bahawa kalau berlaku kesalahan pun dia boleh menyalahkan orang lain. Bos dia pula salahkan bos dia yang lebih tinggi. Saya hanya pengerusi, bukan Saya pengerusi hanya eksekutif. pengurusi, saya hanya mengikut arahan. Saya dapat bonus 13 bulan. Apa salahnya? Bukan saya yang putuskan bonus tu. Lembaga yang putuskan bonus tu. Saya terima je lah. Takkan nak tolak rezeki. Jadi rasionalisasi itu akan berlaku. Ya? Dia tidak merasa dia tanggungjawab apabila mengambil bonus yang sebegitu banyak pada ketika organisasi sedang mengalami kerugian. Ya? Kalau kita berniaga kedai sendiri, ya, kedai tak menguntungkan, takkan kita nak ambil bonus untuk diri kita. Ya? Sudah tentu kita tidak akan bertindak sedemikian. Tapi bila dia ada diffusion of responsibility ni, dia mungkin bertindak dengan cara yang mempunyai conflict of interest dan sebagainya, dan dia akan rasionalisasikan perkara itu dengan mengatakan bahawa ini saya hanya mengikut arahan ataupun keputusan ini dia buat orang lain, jadi dia boleh anjakkan tanggungjawab. Dan yang ketiga adalah apabila kesemua ini berlaku, akan berlaku satu fenomena yang disebutkan sebagai rasionalisasi jama'i ataupun collective rationalization. Ya, bila mereka buat salah apa, mereka akan pertahankan, oh ini untuk kepentingan bangsa. Sekurang-kurangnya orang kita juga yang dapat. Orang kita juga yang dapat gaya. Kalau kita mungkin saya pun masih muda lagi, pada tahun 80-an ada kes seorang ahli politik yang ditangkap, yang disaman kerana hubungan sulit dengan seorang gadis serani. Benda tu sampai ke peringkat mahkamah bicara dan sebagainya. Tapi orang Melayu rasionalisasi, apa salahnya dulu Portugis datang bantai anak dara kita, biarlah ahli politik Melayu hari ni buat benda yang sama. Ya? Ataupun apa salahnya orang Melayu juga yang kaya. Jadi itu akibatnya tidak lagi merasa bersalah. Ya? Jadi saya melihat bahawa skandal sebegini ini berlaku kerana mekanisme yang sepatutnya menghalang psychological state ini, collective psychological state ini daripada muncul, tidak dihalang. Ya? Sepatutnya lembaga yang memantau dan menghalang perkara ini daripada berlaku, sepatutnya internal audit memainkan peranan penting. Oleh sebab itu sebelum datang sini saya duk baca balik skandal-skandal mega yang telah berlaku sepanjang zaman. Katakanlah Enron di Amerika, WorldCom di Amerika dan Parmalat di Itali. Satu perkara yang menarik, lebih kurang sama macam apa yang berlaku tabung haji. Kesemuanya melibatkan perekonomian kreatif. Ya. Kesemuanya melibatkan pemalsuan dokumen, memberi gambaran syarikat-syarikat ini mencapai keuntungan padahalnya mereka sedang rugi. Tetapi dalam kesemua krisis ini, ianya terdedah apabila ada whistleblower daripada dalam. Dalam kes Enron, Sharon Watkins yang merupakan accountant dalam Enron yang mendedahkan perkara ini. Dalam kes WorldCom, Cynthia Cooper juga seorang accountant. Dan dalam kes Parmalat, Alberto Ferrari yang diambil oleh Parmalat sebagai CFO bila dia terpaksa membuat pembentangan di hadapan pelabur. Selepas dia kembali pada pembentangan itu, dia meneliti balik pembentangan dia perasan ada benda tak kena sebenarnya. Jadi orang dalam sendiri yang sebenarnya mendedahkan kesalahan ini. Tetapi dalam konteks di Malaysia, bila berlaku skandal-skandal, tidak ada internal whistleblower. Ia memerlukan perubahan politik sebenarnya untuk mendedahkan perkara ini daripada berlaku. Saya tahu Imran nak menambah tu, tapi soalan ya dan tidak itu, yang mana ya, yang mana tidak, yang doktor cuba jawab tu. Sebab soalan awalnya, adakah ini isu Melayu? Doktor kata ya dan tidak serentak. Yang mana yang ya, yang mana yang tidak? Ya, dalam arti kata kalau kita mengambil masa mungkin 5 ataupun 10 tahun lalu, memang banyak muka Melayu lah yang muncul dalam kes-kes rasuah di mahkamah. Dan skandal-skandal yang besar ni daripada LCS,
1MDB, SRC, FGV dan juga tabung haji ni semua muka Melayu. Ya. Adalah seorang Cina kat situ, Jolo, yang yalah sebagai saya mungkin dia kafe Zimi kot, dia bayar dia tak ada orang marah kat dia. Okey. Tetapi pada ketika yang sama bagi saya ini simptomatik politik Melayu. Ya. Politik yang sebentar lagi saya akan tunjuk bagaimana telah berlaku peralihan yang sebenarnya telah diramal oleh Ibn Khaldun. Okey. Lebih kurang berapa 700 tahun dahulu, ya, yang telah diramal oleh Ibn Khaldun. Nanti itu saya kata tidak dalam erti kata yang memulihkan juga orang Melayu, ya, dalam konteks BMF yang terkorban dibunuh kerana menyiasat kes itu adalah accountant Abdul Jalil tu yang merupakan kawan kepada kawan kita Prof Jomo. Dalam hal ini persepsi awam kenapa ia jadi kaitkan, ini polemik yang sebenarnya kalau bercakap soal politik ini selalu saja begitu, dia akan diwarnai dengan garis kaum dan begitu cepat. Doktor menghujahkan bahawa sebenarnya ada elemen muhibah di situ, semua terpalit. Tetapi tidakkah juga ini menggambarkan Imran kata structural, kerana Melayu yang ramai berada di kerusi itu, tempat kekuasaan. kan? Dan yang bukan Melayu tak ada di situ. Dan ini herotan juga yang banyak diperdebatkan. Cuma secara tabiinya Melayu rasa okey lah, Melayu tinggal kuasa politik je. Jadi tapi kuasa politik itu juga disalahgunakan. Menarik bila Dr. Rozhan kata Melayu juga yang membersihkan semula, cuba membetulkan semula tabung haji. Jadi krisisnya kita di sini, kalau kita nak mengaitkan RCI tabung haji ini dan beberapa kes besar yang lain ni dengan kuasa Melayu, adalah kerana kita meletakkan Melayu yang tidak layak ataupun tidak berintegriti. Itu isunya. Bolehkah saya sebut begitu, Imran? Saya setujulah, sebab saya rasa apa yang terkait dengan soal Melayu ini, kenapa Melayu antara yang paling nampak jelas dalam ke depan ialah kerana peta kekuasaan politik di negara kita ni meletakkan Melayu di tengah-tengahnya. Tapi saya rasa lah masalah rasuah ini masalah yang rentas kaum. Saya ingat beberapa tahun yang lepas Haji Hadi ada pernah menyebutkan bahawa masalah rasuah itu mengikut kajian tertentu, saya tak tahu pasti kajian mana yang dia sebut, dia petik merujuk kepada kaum Cina dan India. Orang Melayu dia tak rasa punca rasuah, tapi Cina dan India. Dan saya rasa pendekatan yang menyempitkan, sebab kaum sebagai entiti yang menjadi punca rasuah ini agak berbahaya. Dan seperti mana juga negara-negara pasca penjajahan yang di selain daripada Malaysia, Cina misalnya, Afrika, mereka juga bergelut dengan isu-isu rasuah. So makna katanya saya setujulah apa yang tadi disebutkan oleh Dr. Rozhan, ia satu rentas kaum sebenarnya kan. Tapi dan persoalan yang mungkin boleh kita jajarkan dengan lebih jelas ialah kenapa ia berleluasa. Dan saya tertarik dengan apa yang Dr. Rozhan sebutkan tadi, isu the illusions of vulnerability kan. Dan dia terkait pada dua aspek lah, aspek psikologi dan juga aspek struktural. Aspek struktural kita tahu ada patronage system yang disebarluaskan dan wujudnya kelas politik yang bergantung untuk mencari laba dalam kelas itu. Sebab itu ada muhibah mungkin doktor sebab mereka kelas politik tak kira kaum mana pun saling bergantung untuk memastikan sistem ini kekal. Ada fungsi tertentu. Sebab ada fungsi dan laba yang mereka boleh dapat lah. Tapi yang terkait lagi yang lebih jelas ialah dari segi sudut budaya. Sebab ini mungkin kita boleh kait dengan soal feudal yang masalah legasi pemikiran feudal yang masih jelas bertapak dalam politik Malaysia, bukan? Dan saya rasa bahawa politik feudal ini tidak terjangkit kepada orang Melayu saja. Masyarakat feudal itu ataupun pemikiran feudal ini ada pada mana-mana kaum, terutamanya negara-negara pasca penjajahan, sebab kita tidak ada satu fasa revolusi burjuazi yang menumbangkan sistem feudal yang akhirnya diganti dengan sistem baru. So penyakit feudal itu ada, dan penyakit feudal itu muncul dalam dua sifat lah saya rasa. Sifat pertama ialah dia masyarakat meletakkan terlalu banyak kepercayaan kepada orang politik ataupun orang kekuasaan. Mereka merasakan bahawa orang yang ada kuasa inilah yang akan menentukan nasib mereka, makan mereka dan juga orang kata gaya hidup mereka. Itu yang pertama. Yang ini berjangkit kepada banyak kaum, bukan Melayu saja. Yang kedua ialah satu yang mana Dr. Rozhan sebutkan tadi, satu sikap untuk mengampunkan dosa-dosa orang yang ada kuasa ini kerana mereka merasakan bahawa kepentingan mereka itu untuk berada di puncak kekuasaan lebih besar daripada dosa-dosa yang mereka buat. Dan ini
dia termanifestasi dalam bentuk psikologi dan juga bentuk sistem. Sebab sistem pun kita sebutkan tadi, banyak orang-orang yang bersalah, orang yang dikatakan bersalah ini akhirnya tak ada apa-apa pun dikenakan hukuman. Tapi yang lebih janggal lagi ialah mereka ini di pentas kebudayaan, di pentas masa masih disambut baik seolah-olah mereka tak ada apa-apa. Dan saya rasa ada psikologi feudal di situ yang melihat bahawa rakyat, saya rasa tidaklah dungu ataupun bodoh. Mereka nampak bahawa pemimpin ini adalah pemimpin yang mengamalkan korupsi dan sebagainya, tapi dosa mereka ini kecil berbanding dengan peranan dan lokasi mereka sebagai pemimpin dalam faktor yang lebih besar, pentas yang lebih besar. Dan ini sikap feudal yang saya rasa yang masih lagi menjangkiti kita dan harus kita orang kata leraikanlah. Dan ini terkait antara sistem struktural yang kita bina yang menjadi orang kata political economy kita di Malaysia dan psychological mindset yang ada di peringkat massa sendiri. Kerana bila tidak ada tekanan daripada peringkat massa, tidak ada orang kata satu cemuhan yang jelas, yang kuat kepada mana-mana pemimpin yang bersifat korup, maka tidak ada tekanan political pressure lah untuk mengubah daripada dalam dan sebagainya. So saya rasa itu point dia lah, legasi feudal itu masih bertapak sebenarnya. Dan dia rentas kaum dan dia create satu political class ataupun kelas politik baru yang mengambil manfaat yang sangat besar daripada sistem patronage yang wujud dalam kita punya political economy di dalam negara kita. Saya nak menambah sedikit sebelum Dr. Rozhan ataupun Imran sendiri kembali mengulas, kerana saya suka bila elemen pemikiran feudalism itu dibangkitkan dan kemudian ianya menyerap dalam realiti kita hari ini. Satu benda yang baru saja saya dapat daripada culaan mutakhir. Kalau kita ingat 2003, satu kajian dalam kalangan mahasiswa Universiti Ulung di Malaysia yang mendapati hampir semua pelajar dalam ketika sedang pengajian menganggap pemberian 1,000 ke 1,500 itu kecil dan tidak dipengapakan. Rupa-rupanya kajian yang sama dibuat kembali 2024 dan realitinya masih sama. Selepas berpuluh tahun, itu yang sudah menyerap dan menganggap ketidakapaan ini dalam realiti yang kita sedang bincangkan dalam psiki Melayu. Kerana apabila ia sudah diterima dan menjadi sebahagian daripada DNA fikir, cara fikirnya okeylah, sikit-sikit tidak mengapa. Kerana itu ada perelaan yang seolah-olahnya begitu melata sehingga kan fenomena Bosku misalnya bahkan diperjuangkan oleh sekelompok daripada parti yang sama itu mengharapkan pengampunan penuh dalam keadaan ini satu yang Imran sebut kejanggalan lah, tapi bila kejanggalan dan tidak menimbulkan keresahan. Ada sindirannya, saya tengok filem Muhammad Khalid lah dalam puasa 16 tu kan. Makan tepi sungai, dia tak puasa, tapi dia makan mi kari beli daripada kedai Ahok. Isunya kedai Ahok tu dia rasa nak muntah. tapi tak berpuasa itu. Saya rasa itu satu sindiran yang sangat menampar. Tapi sindiran dalam bentuk komedi yang sebegitu tidak berbekas. Dia sekadar tinggal sebagai sebuah parodi sahaja. Dan inilah yang sedang kita saksikan dimanifestasikan dalam kerangka kenegaraan kita. Kan? Tak apalah, at least Melayu. Saya bangkitkan semula apabila benda itu menjadi sistemik. Sebagai contoh, doktor menyebut soal whistleblowing. Dalam kes-kes Enron, whistleblower jelas. Tetapi apabila ia berpanjangan 2014 ke 2017, saya ada bertanya kepada pihak-pihak yang berada dalam institusi, tidak adakah whistleblowing dari kalangan setiap strata berapa ribu pekerja yang ada itu yang rasa macam something is wrong somewhere, we should be doing something. Dalam keadaan semua pekerjanya Muslim, semua pekerjanya Melayu, berterusan selama bertahun-tahun dan direlakan. Ini cara fikir yang sudah rosak sehingga tidak berani, ataukah whistleblowing protection itu sendiri yang sebenarnya sangat lemah? Tapi kita boleh saja belajar daripada best practices yang ada di seluruh dunia. Dr. Rozhan. Dia ada beberapa peringkat lah. Pertama, whistleblowing sebagai undang-undang ni, whistleblowing di Malaysia ni secara relatifnya agak baru dan for the most part untested. Oleh sebab itu orang masih belum merasa yakin bahawa pelindungan itu akan berlaku. Dan saya kira katakanlah dalam konteks 1MDB kan, kita tahu bahawa Peguam negara ketika itu dan Governor Bank negara pada ketika itu tahu tentang penyelewengan yang berlaku dan hendak mengambil tindakan, tetapi keputusan mereka itu terbocor kepada
beberapa anasir lain di kalangan agensi penguatkuasa ni yang kemudian menyampaikan maklumat itu kepada orang yang terbabit. Akibatnya kedua-dua mereka dipecat dengan cepat. Dan saya rasa bagi orang yang di bawah ni, dia duk fikir aku ni anak baru nak masuk universiti, entah cukup makan tak cukup makan, rumah pun tak habis lagi bayar loan, kereta tak habis bayar loan, nak jadi whistleblower. Aku tengok Governor Bank Negara dengan Peguam Negara pun tak boleh, terpelanting tak boleh nak lawan tak boleh mengguna peruntukan perundang untuk melindungi diri mereka. Sebab undang-undang satu benda, soalannya adakah undang-undang itu akan dilaksanakan, ya. Kedua, kalau kita lihat dalam kes tabung haji ini, bonus yang diberikan termasuklah kepada semua orang. Jadi sedikit sebanyak boleh kata semua orang tu, kata dalam bahasa Inggeris, riding on the gravy train, mendapat manfaat. Ada komplisit. Jadi kalau laba yang disebut RCI kata minta balik bonus ni, patutnya kena minta pada semua. Macam mana kau orang boleh ambil bonus yang sebenarnya duit daripada pendeposit, ya, bagi pada diri kamu sedangkan rugi pada ketika itu. Dan ini saya melihat satu benda yang menarik, ya. Kalau kita lihat dari segi sejarah, fenomena ini telah pun dibincangkan oleh Abdul Rahim Kajai. Lama dulu, sebelum Perang Dunia Pertama. Dalam novelnya berjudul cerita Awang Putat. Jarang dibincangkan tentang Awang Putat ni. Saya pun dengar sekali ya, tapi saya tak ingat dah apa Awang Putat. Cerita Awang Putat ni merupakan satu novel yang merupakan kritik terhadap masyarakat Melayu. Nilai dan sikap masyarakat Melayu. Ya. Di sebuah kampung hypothetical yang dikatakan berada di Pahang, tentang Awang Putat, seorang yang sebenarnya pemalas, kaki judi, Samsing, dia ketua Samsing di kampung itu, suka mengacau orang. Dia dan kawan dia suka pergi kedai akau, mencuri. Dan oleh kerana bila akau nak bertindak terhadap dia orang, mereka akan macam-macam, buat orang kampung marah kepada akau dan sebagainya. Bila akau bela babi, mereka bunuh babi akau dan sebagainya. Dan dia juga pandai jaga hati orang kampung. Dia juga rajin pergi surau. Si Awang Putat ini. Ya? Dan tindak tanduk melampau dia ni sehinggalah dia memperkosakan seorang wanita. Tetapi masyarakat tu rasa tak janggal dengan apa yang berlaku. Itulah psikologi orang Melayu yang digambarkan oleh Abdul Rahim Kajai dalam cerita Awang Putat. Ini observation yang maknanya sudah agak lama ni. Dah lama ni. Ya? Bahawa dinamik tu yang psikologis hanya selepas Perang Dunia Kedua baru bercakap. Kebanyakan idea illusion vulnerability, collective rationalization, different responsibility adalah daripada kerja Irving Janis, ya, yang ditulis berdasarkan pemerhatiannya terhadap bagaimana Kennedy mengendalikan Cuban Missile Crisis. Ya. Dia membuat beberapa kesimpulan. Tapi Rahim Kajai ni dah tulis benda ni awal lagi sebelum tu, tentang bagaimana dinamik secara kolektif ini telah membolehkan seorang gangster membuat porak-peranda di dalam masyarakat untuk tempoh yang lama dan tidak ada sesiapa menghalangnya. Kerana orang surau rasa, dia datang surau, so okey lah dia tu. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berjudi, walaupun dia memperkosa anak dara orang lain. Dia solat. Dia dan kumpulan dia lah yang bab mencuri, yang mengkosa tu mungkin dia seorang lah kot. Tapi itu berlaku. Baik. Ya? Dan saya melihat juga bahawa skandal tabung haji ni tidak harus dihilat sebagai skandal tabung haji sahaja. Sebab kalau kita baca laporan-laporan ini, tabung haji memberi gambaran seolah-olah tabung haji digunakan untuk sebenarnya cuba menyelamat pelaburan-pelaburan yang gagal oleh 1MDB, oleh Jolo, rantaian daripada masalah lain dengan pembelian TRX, dan demikian juga penyenaraian yang gagal oleh FGV. Jadi duit pendeposit ni sebenarnya digunakan untuk menampung kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang politik. Ya?
Jadi umat individu biasa ni yang duk bagi RM100, RM50, RM200 bagi setiap bulan ni, mereka terpaksa tanggung berbagai kegagalan dilakukan sebenarnya oleh orang-orang politik yang membawa kepada kerugian yang berbilion-bilion, skandal mega. Jadi bagi saya tabung haji ni bukan sekadar satu skandal, ia merupakan rangkaian skandal yang sebenarnya cuba, it's like putting good money after bad money. Bad investment yang dilakukan oleh 1MDB, termasuklah oleh Jolo. Kemudian penyenaraian yang tidak berjaya oleh FGV. Akhirnya tabung haji ini digunakan untuk menyelamatkan kegagalan-kegagalan yang sebenarnya berpunca daripada keputusan politik. Dan apa yang berlaku adalah kegagalan internal dan eksternal. Cuba kita bayangkan bagaimana tabung haji boleh membuat 14 pelaburan dalam masa 9 tahun yang gagal. Ya. Kalau kita lah jadi portfolio manager ataupun asset manager di private sector, buatkan 3 investment yang gagal pun dah kena buang kerja dah. Ya. Sepatutnya ada mekanisme yang berlapis-lapis untuk menapis keputusan ini. Sebab itulah saya merasa kita kena timbul persoalan, adakah ini sekadar nak menyalahkan tabung haji dan lembaga tabung haji, ataupun ada sebenarnya wahyu yang lebih tinggi sebenarnya yang datang mengarah, yang merencana dan menjadi dalang kepada kesemua keputusan ini. Jadi pengkhianatan ini bukan saja sekadar mereka yang disiasat dalam tabung haji. Kita harus juga meneliti adakah mereka ni sebenarnya bertindak di bawah arahan orang yang lebih tinggi lagi, kerana mereka yang sepatutnya mendapat manfaat ni adalah mereka tu yang dalang-dalang lebih tinggi tu. Saya nak mengangkat di situ. Kerana kalau kita bersetuju dengan observation itu, disebabkan oleh strukturnya Melayu berada di puncak kuasa, khususnya dalam politik. Dalam struktur pentadbiran awam juga Melayu lah di situ. Dan sifat feudalism yang Imran sebutkan itu. Menariknya bila Dr. Rozhan mengatakan sebenarnya, kalau saya menggunakan bahasa saya lah, masalah RCI tabung haji ataupun tabung haji ini adalah sebenarnya juga terpalit dengan masalah yang lebih besar yang disebabkan oleh kuasa dan suaka politik yang atas itu. Dan disebabkan oleh Melayu terlalu tertumpu kepada politik, hanya di situ saja tunggak dan tunjangnya, dengan sikap ketidakapaan, perelaan yang Imran sebutkan itu, maka ia menjadi semakin membusung. Kerana semuanya terpusat dan tertumpu kepada keperluan survival Melayu. Sehingga yang di bawah-bawah ni mengatakan, tak apalah demi Melayu survive lagi kerana inilah. Sebab misalnya 1MDB kalau kita kaitkan, mereka yang menerima manfaat pergi umrah, pergi haji itu masih berterima kasih kepada bosku. Masih berterima kasih kepada bosku. Walaupun kita menjelaskan bahawa Imran, elemen budayanya dalam kerangka triangular tu, puncak kuasa tu masih Melayu, sehingga dia memberikan tekanan kepada GLC, termasuk GLC yang sifatnya hanya untuk Melayu, dimangsakan untuk satu penyakit yang lebih besar sebenarnya berdasarkan observation Dr. Rozhan. Saya melihat bahawa budaya atau faktor budaya itu adalah faktor enabler lah. Dan saya setuju dengan apa yang Dr. Rozhan sebutkan tadi, ialah kita kena bawa satu persoalan yang lebih besar. Apa yang membenarkan perkara ini berlaku sebenarnya? Dan sebab itu saya rasa tertarik bila saya membaca buku Profesor Edmund Terence Gomez lah yang baru-baru ni, Misgovernance, yang melihat bagaimana a political GLC complex yang menjadi orang kata jantung kepada masalah-masalah rasuah yang berlaku dan salah guna kuasa yang berlaku dalam negara kita. The basic idea is this, ialah kita ada satu sistem di mana dia menjadi sistem yang membolehkan ahli politik menjalankan bisnes melalui GLC dan ahli bisnes menjalankan kegiatan politik dalam sistem kekuasaan di Malaysia. So bila ada sistem tersebut yang akhirnya mengangkat kedua-dua dimensi ini, maka segala benda yang berlaku itu merupakan rentetan yang akhir lah, yang terikat dan selepas itu 1MDB dan sebagainya merupakan hasil daripada sistem yang meletakkan GLC dan GLIC dekat dengan kuasa Perdana Menteri misalnya kan. Tapi itu sistemnya. Tapi apa yang enable benda ni adalah faktor budaya. Kerana bila ada kantoi lah isu-isu kes yang berlaku akhirnya dibawa ke mahkamah, dan seperti mana kes Najib misalnya,
satu dunia dah bincang dah pun. Tetapi tidak ada repercussion daripada masyarakat bawahan kerana mereka masih lagi melihat bahawa ini bukan isu besar berbanding dengan apa yang mereka hadapi hari-hari. Dan saya mungkin nak tambah sedikit berkaitan dengan apa yang memberi satu fuel kepada naratif feudal ini terus kekal. Saya rasa ada dua lah. Satu ialah seperti mana saya sebutkan tadi, hilang satu kepercayaan bahawa masyarakat ini boleh bawa perubahan sendiri. Mereka rasa yang perlu bawa perubahan itu golongan pemimpin atasan. Mereka lah yang akan ada di depan yang harus buat semua benda. Itu yang pertama yang saya rasa kita dah bincangkan tadi. Yang kedua ialah berkaitan dengan satu politik keterancaman. Nak tak nak kita kena tutup mata lah dengan dosa-dosa besar pemimpin ni sebab kita perlukan mereka sebab masyarakat kita terancam. Sama ada terancam dengan kaum lain, dengan agama lain, itu kekal. Dan sifat keterancaman ini memberi satu fuel ataupun satu dorongan kepada masyarakat untuk orang kata menutup mata dan pastikan bahawa pemimpin-pemimpin yang bercakap dengan hebat sebagainya ini kerana mereka perlu ada kat situ sebab mereka harus defend kita dengan ancaman-ancaman luar yang kebarangkaliannya satu benda yang mitos saja. Dan ini mungkin antara fuel yang saya rasa memangkin budaya-budaya feudal ini sekaligus menjadi enabler kepada operasi sistem patronage yang menjadi jantung kepada masalah-masalah salah guna kuasa dan rasuah di negara kita. Dr. Roslan tadi kata nak mengungkit Ibn Khaldun. Okey, kejap. Sebelum pergi Ibn Khaldun, saya nak follow up dahulu. Sebab fenomena kita terancam ni kan, fenomena kita terancam ni sebenarnya telah membawa kepada beberapa tindak tanduk dan inisiatif. Di antaranya Buy Muslim First. Kemudian projek seperti Malakat Mall, dulu Mara Digital Mall dan sebagainya. Dan itu semua projek nafas pendek. Semua projek nafas pendek. Kenapa? Kerana ia bersifat reaktif. Dia bukan direncanakan berdasarkan kefahaman mengenai daya persaingan. Apakah kekuatan yang harus kita bina untuk membina persaingan itu. Kedua, saya juga melihat bahawa pemikiran sebegini sebenarnya adalah pemesongan daripada akidah Islam. Satu pemikiran dan idea yang luar tabi'i. Sebab Islam tidak melarang kita untuk berinteraksi, bermuamalah dengan bangsa lain atau agama lain. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia dan Abu Bakar dikejar oleh pemuda-pemuda Quraisy yang ingin membunuh mereka. Oleh sebab itu dia terpaksa mengambil jalan alternatif yang lebih jauh, terpaksa bersembunyi di sebelah bukit dan gua dan sebagainya. Dan juru pandu yang digunakan oleh Rasulullah pada ketika itu adalah Abdullah Ibn Urukait, seorang Yahudi, musyrik, bukan seorang Islam. Pada saat nyawanya terancam, Rasulullah SAW tak ada masalah menggunakan seorang juru pandu yang bukan Islam. Hari ini mungkin dah jadi isu lah, terjerit terpekik di parlimen, kenapa guna Abdullah bin Urukait. Tapi Rasulullah bertindak sedemikian. Adakah mereka ni yang bising mengenai hal ini merasakan mereka ni lebih mulia daripada Rasulullah SAW? Demikian juga ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah untuk membina sistem pertahanan Madinah, itu di antara perkara yang Rasulullah lakukan adalah mengadakan treaty dengan Banu Damrah dan Banu Juhainah. Kedua mereka merupakan suku yang tidak memeluk Islam pun. Banu Juhainah ni kerana dia berada di sebelah barat Madinah, Banu Damrah kerana dia ada di sebelah selatan Madinah. Jadi mereka ni menjadi early warning system. Macam radar lah kalau zaman dulu. Kalau ada pun mereka akan bagi tahu Rasulullah dahulu. Dan ini berterusan untuk tempoh yang lama. Jadi ini juga merupakan contoh bagaimana kalau kita belajar betul-betul apa yang diajar oleh Islam, kita tidak akan melihat sikap-sikap ortodoksi yang kita perhatikan hari ini, yang melihat hubungan dengan bukan Islam ni harus diwarnai oleh kecurigaan, harus diwarnai oleh permusuhan dan persengketaan selama-lamanya. Memang akan ada dalam mana-mana kumpulan pun, Melayu ke Cina ke India, bangsa apa pun, ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang akan menipu, ada yang akan jujur dan beramanah.
Jadi kita kena pandai carilah kalau nak pergi berniaga, kita mempunyai hak untuk mengguna pertimbangan kita untuk memilih. Dan untuk tujuan itu saya nak menyebut khususnya bagi anak-anak Melayu yang telah melalui sistem pengajian di MRSM. Projek MRSM ni cadangannya telah disediakan oleh sekumpulan daripada bahagian latihan MARA ketika itu diketuai oleh Encik Abdul Wahab Alwi. Konsep berdasarkan liberal education dibawa kepada EPU. Kertas kerja itu telah ditolak sebenarnya. Kalau berdasarkan keputusan itu, projek MRSM ni tidak akan berjalan. Projek itu ditolak. Tetapi pengarah EPU ketika itu, Tan Sri Tong Yau Hong, seorang Cina. Dia yang bertahankan. Dia mempertahankan, dia melihat bahawa ada merit, ada kelebihan daripada idea ini. Dia pergi jumpa Perdana Menteri Tun Razak ketika itu secara peribadi untuk memujuk Tun Razak, meyakinkan Tun Razak bahawa ini adalah projek bagus, dan Tun Razak kata okey, kita setuju, tahun depan mulakan. Maka dibukalah MRSM Seremban di atas bukit yang dinama Green Lane dengan bangunan separuh siap, dengan saya masuk pengambilan ketiga, dining hall pun belum siap lagi. Kalau nak makan, dapur kat tempat lain betul kena jalan lebih kurang 300 meter untuk naik ke dining hall. Jadi ini contoh bagaimana sebenarnya pertama dari segi Islam, dari segi sejarah, kita berjaya melakukan kebaikan apabila kita menjalin kerjasama antara orang dengan orang pihak-pihak yang berbeza dengan kita. Carilah orang yang baik. Tapi bila kes seperti pelaburan Jolo ni, memang seorang yang dikehendaki oleh Interpol, seorang yang dilihat sebagai terbabit dalam skandal 1MDB, orang yang sebelum ni bising nampaknya diam pula dah. Seolah-olah mereka ni lebih tidak mengutamakan mencegah yang mungkar, sebaliknya memarahi orang yang mencegah yang mungkar. Jadi itulah sebab tu saya kembali kepada isu ini. Kita untuk maju ke depan, kita memerlukan paradigma baru dalam pemikiran bagaimana kita melihat hubungan perkauman. Bahawa, dan saya dengan pelajar-pelajar saya undergrad, saya selalu adakan dialog. What is your view terhadap other races? Terutama bagi pelajar yang datang berkasar luar bandar, sama ada dia Melayu, Cina ke India, bagi mereka hidup mereka di kampung, di bandar-bandar kecil ni tak ada masalah, tak ada isu. Malahan saya terkejut melihat ramai pelajar Melayu yang merasakan keistimewaan Bumiputera dalam pendidikan ni sebenarnya tak adil. Mereka sendiri merasakan mereka mampu berdaya saing untuk berjaya. Ia diperisukan oleh politik dan diperkukuhkan oleh struktur yang ada ni, kerana kerangka-kerangka politik itu adalah kerangka yang digaris atas asas kaum. Untuk merumuskan perbincangan ini, saya nak memberikan ruang kepada kedua-dua panelis. Sekurang-kurangnya saya suka perbincangan ini walaupun tema asasnya RCI Tabung Haji, tetapi kita menguaknya dalam kerangka budaya Melayu dan mengapa ia timbul begini. Kalau saya boleh menggambarkan dapatan sesi ini adalah seperti ketiga-tiga peringkat. Peringkat bawah adalah umat, marhain. Peringkat pentadbir, mereka yang berada dalam sistem pentadbir, pekerja, termasuk petugas yang ada dalam tabung haji. Kita sebut tadi misalnya kegagalan whistleblowing. Dan di atas itu, yang telah memanipulasikan kedudukan demi kepentingan. Dan di pertengahan tu ada juga elemen laba study apabila bonusnya juga dikongsikan di seluruh mereka yang berada dalam sistem. Dan sikap merelakan yang di bawah ni kerana minda tertawan, siege mentality tu, mengharapkan inilah hanya satu-satu yang ada, tinggal Melayu ni politik saja. Jadi kalau dia bermasalah daripada akar sampai ke pucuk ke semua ni. Jadi macam mana kalau Selasih Minda ingin perubahan paradigma seperkara, tapi rakyat harus menuntut perubahan sistem ni, saya rasa kesedaran ini, supaya ketiga-tiga peringkat ini ada rasa kesegeraan yang harus diulang. Kalau tidak nanti berubah lagi lah politik kita. Saya tak tahulah kalau lah kerajaan Madani jatuh pun akan ada fail yang terbit. Ni saya selalu sebut ni, takkanlah kita nak tunggu tiap kali tukar kerajaan terkeluar fail dan terbukti pula salahnya sepanjang dia dalam kuasa, tak bersalah. Semua ni diokeykan, direlakan. Saya nak beri ruang ini kepada Imran membuat rumusan perbincangan ini, seterusnya Dr. Roshan.
Imran dulu. Baik, itulah di peringkat akar umbi, peringkat masyarakat khususnya, ialah seperti mana yang disebutkan tadi, ada satu kerelaan yang itu harus kita ubah lah. Dan perlunya imajinasi politik yang baru lah saya rasa, yang melihat puncak kekuasaan itu datang daripada masyarakat, bukan daripada pihak politik, kelas politik. Itu yang pertama. Di peringkat struktural pula, ada satu sistem yang memberi kelebihan dan laba kepada kelas politik yang mengambil rasuah. Dan ada satu lagi aspek sistem tersebut yang memberi ancaman kepada mana-mana pihak pentadbir yang cuba nak keluar. Kita belum cakap corporate mafia. Corporate mafia adalah satu lagi masalah yang baru-baru ni muncul kerana adanya satu ancaman-ancaman yang menggunakan agensi kerajaan untuk memberi tekanan kepada mereka yang nak cuba bawa Nak ubah agenda sistem. perubahan sistem kan. Dan di peringkat atasan sekali ialah peringkat ahli politik lah. Dan saya rasa disebabkan sistem politik kita yang agak berpusat kepada kelas politik, nak mengharapkan masyarakat bawah untuk take the first step will be very difficult. Dan sebab itu harapannya ialah, dan ini kekal harapan, bukan pakatan harapan, kekal harapan bahawa orang kelas politik yang ada ruang kuasa. Saya tak suka bila kelas politik kata mereka tak ada kuasa. Mereka have all the power. Dan cakupan kuasa mereka sangat luas sebenarnya untuk menjalankan perubahan. Tapi kerana interest dan laba itu lebih mengiyorkan, maka itu dilebihkan terlebih dahulu daripada agenda-agenda reformasi yang harus dibawa para negara. Dan itu mungkin orang kata senario yang saya paling realistik lah. Dia harus bermula daripada bawah tentunya, tetapi yang di atas itu, yang ada kuasa, yang punya ruang dan juga skop yang lebih luas, mereka harus rencanakan dulu. Kalau tidak, kita akan tersekat sampai bila-bila. Terus Han. Saya ingin kembali kepada apa yang saya sebut tadi tentang sumbangan Ibn Khaldun. Di antara perkara yang ditulis oleh Ibn Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah, apa yang dibincangnya sebagai, diistilahkannya sebagai the decline of dynasty. Dan di mana Ibn Khaldun melihat bahawa mana-mana kerajaan yang muncul, dia menulis dalam konteks zaman dia hidup pada kurun 14, ya. Pemerhatiannya menunjukkan dia akan hanya bertahan selama 3 generasi. Ya. Dan 3 generasi ini akan melalui 5 peringkat. Peringkat pertama adalah di mana kalau zaman dahulu penubuhan dinasti ini melibatkan perang dan penaklukan. Jadi itu membolehkan sebuah dinasti mula mempunyai tapak, dan sebaik saja penaklukan itu telah berjaya, maka langkah keduanya adalah mengukuhkan kekuasaan. Mengukuhkan kekuasaan dalam konteks dinasti sama ada membina hubungan, pakatan ataupun mengembangkan lagi penaklukan. Dan lazimnya peringkat pertama dan kedua ni akan dipimpin oleh generasi pertama. Dan bagi Ibn Khaldun, kekuatan yang terdapat kepada generasi pertama ni adalah apa yang istilah yang dia gunakan oleh Asabiah. Tapi kita selalunya biasa Asabiah ni bermakna perkauman. Ya, negatif. Negatif, ya. Tapi kalau kita baca huraian Ibn Khaldun tu, sebenarnya dia bukan merujuk kepada perkauman. Dia sebenarnya merujuk kepada esprit de corps, semangat kekitaan yang wujud di dalam sesuatu suku tu. Boleh kita sebut kebangsaan. Kalau kita nak Bangsa. kata kebangsaan dalam konteks nationalism, masa tu nation state belum Tak ada. wujud lagi. Ya, betul. Jadi konsep nationalism tu belum wujud. Tapi kekataan dari sayang bangsa mungkin ada elemen itu. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks suku-suku Arab, mereka semua bangsa yang sama walaupun suku yang berbeza. Ya. Jadi itu membawa kepada pengukuhan dinasti itu. Dan peringkat ketiga adalah apa yang disebutkan sebagai kemakmuran. Dan bagi beliau ketika itulah generasi kedua akan mula mengambil alih. Generasi yang tidak melalui perjuangan. Yang generasi yang tidak terbabit di dalam pengorbanan, bersusah payah dan sebagainya. Sebaliknya generasi ini mula mencapai mula membina monumen, istana yang besar, tugu-tugu untuk diri mereka, menggambarkan fokus yang berbeza, ya, mereka menerima keagungan diri. Selepas itu, oleh kerana generasi yang seterusnya yang akan datang, generasi yang ketiga, mereka mula dorongan mereka sudah tidak ada. Mereka jadi complacent, mereka hanya mewarisi kekayaan,
kemewahan, complacent dan juga mula lebih tertumpu kepada kebendaan. Jadi generasi ketiga ni lah mula kemerosotan. Dan kajian oleh ahli-ahli sejarah lain selepas meneliti model Ibn Khaldun ni, mereka mendapati bahawa kitaran itu berlaku di semua empire-empire yang pernah wujud. Empire Rom, Spanyol dan sebagainya. Dan satu benda yang mereka semua mengesahkan adalah bahawa kemerosotan itu akan berlaku pada ketika negara itu paling makmur dan paling kaya. Ya? Dia bukan dia ditewaskan oleh musuh. Lazimnya pada kemuncak kemakmuran tu dia akan mula mengalami kemakmuran itu, dan itu akan membawa kepada generasi keempat di mana berleluasanya rasuah dan keruntuhan. Dan generasi keempat ni oleh kerana negara mula hilang kemakmuran, dia akan banyakkan peningkatan cukai, membebankan petani dan sebagainya. Jadi ini model Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menulis dalam konteks di mana kerajaan ditubuh oleh suku-suku. Saya cuba melihat apakah perkara itu juga dinamik yang digambarkan oleh Ibn Khaldun itu juga berlaku di dalam konteks zaman moden lagi. Dan saya lihat ini satu hipotesis ya. Bagi penonton yang menonton video boleh tengok dua-dua rajah yang dipaparkan di sini. Saya melihat bahawa generasi pertama itu adalah generasi memperjuangkan kemerdekaan dan membina negara selepas kemerdekaan. Dalam konteks Malaysia, ini adalah generasi yang melalui darurat pertama dan juga melalui konfrontasi. Jadi mereka sentiasa diuji, sentiasa ditekan, memerlukan banyak pengorbanan. Dan mereka umumnya, kalau kita lihat pada ketika itu yang mempelopori perjuangan pada ketika itu terdiri daripada guru-guru. Lepasan daripada UPSI khususnya, ya, daripada penulis seperti Zakbar, Pak Saku dan juga wartawan seperti Rahim Kajai, Said Zahari dan semuanya. Mereka inilah yang membina gerakan itu. Ya. Elit yang Anglophile seperti peguam-peguam yang British educated tu actually come much later. Kebanyakan mereka ni mula muncul selepas dunia kedua. Selepas perang dunia kedua, khususnya dalam konteks Melayu. Jadi ketika itu mereka yang terbabit dalam membina negara ni adalah ibarat generasi pertama yang disebut oleh Ibn Khaldun tadi, didorongi oleh keinginan berbakti. Tetapi kemudiannya negara itu mencapai kemakmuran, ya, hidup lebih senang melalui krisis-krisis utama. Dalam konteks Malaysia, kita telah menewaskan darurat pertama, kita menewaskan konfrontasi, kita telah melalui 13 Mei, tetapi dan pada tahun 70-an kemakmuran itu mula tiba. Kerana masa itulah kita mula mengindustrialisasi. Ya. Dan seperti mana yang berlaku di dalam konteks yang dikaji oleh Ibn Khaldun, maka ketika wujudnya golongan kapitalis, kalau dalam konteks masyarakat Melayu, kapitalis Melayu, ya, yang memainkan peranan penting. Dan ini membawa kepada generasi ketiga yang semakin berkembang oleh kerana dasar yang wujud yang mengutamakan penguasaan. Akibatnya akan merebaklah kronisme, merebaklah nepotism. Ruang-ruang perniagaan akan dikawal kebanyakannya oleh orang yang mempunyai political control. Ya. Tetapi seperti mana yang disebut, apabila dah sampai tahap kemewahan tu, dia akan mula melalui kemerosotan. Cuma kemerosotan tak semestinya dalam bentuk kemiskinan. Kemerosotan seperti mana yang disebut oleh Ibn Khaldun dan seperti mana yang kita saksikan adalah bila runtuhnya moral sesebuah masyarakat. Apabila membohong itu dianggap normal. Apabila menyeleweng itu dipuja dan disanjung. Sebaliknya orang yang menentang penyelewengan, yang menentang pembohongan itu yang akan dikecam dan dikritik. Jadi saya melihat bila saya meneliti perkara ini, dan saya rasa inilah perkara yang perlu kita perbahaskan. Adakah Malaysia pun sebenarnya dah sampai tahap kemerosotan seperti mana yang dibayangkan oleh Ibn Khaldun.
tahun 70-an kita tak pernah jumpa mega skandal. Tahun 70-an skandal yang paling besar adalah skandal Bank Rakyat yang melibatkan Datuk Harun Idris, MB Selangor pada ketika itu. Jumlah yang dikatakan diselewengannya hanya 7.6 juta. Kalau hari ini apa small change sajalah kalau bandingkan berbilion-bilion. Bonus tabung haji pun banyak. Lebih banyak lagi. 7.6 juta ya pada tahun 1977 dan dia dipenjarakan oleh kerana pembabitan dia dalam skandal itu. Tapi bermula daripada BMF, dan BMF bukannya satu-satunya skandal yang berlaku pada tahun 80-an. Kita juga ada Maminco, kemudian Pewaja yang berlarutan daripada 80-an sampai 90-an. Yang mana kerugiannya, jumlah yang dibabitkan semua melebihi 1 bilion. Ya? Dan seperti mana Maminco, Pewaja dan BMF, di Malaysia tidak ada sesiapa yang pernah dihukum. By the time kita sampai 10 tahun yang lalu, kita ada sekurang-kurangnya 4 skandal utama. Tabung haji, 1MDB, LCS dan juga FGV. Nampaknya skandal ni semakin banyak, semakin besar, dan kita dapati kalau dulu Maminco dengan BMF ni tak ada kaitan. Apa wajah tak ada kaitan. Tetapi skandal mega yang berlaku sekarang ni dia bersangkut berkait-kait. Okay? Seolah ada hubungan sebab penyebab di antara mereka saling kalau orang dalam Quran disebut aulia, ba'duhum aulia min ba'. Ini apa nama, dia menjadi aulia dalam melakukan kemungkaran, menyemarakkan skandal, dan orang masyarakat kita tidak peka tentang betapa seriusnya masalah ini. Bolehkah ini diubah? Bagi saya tidak optimistik kita boleh mengharapkan orang politik untuk mengubah. Sekarang Imran katalah, ni sekarang dah ada pula dah mafia korporat dan sebagainya. Boleh percaya ke? Ya? Jadi sebab itu bila saya berpeluang berjumpa dengan pemimpin-pemimpin NGO, saya mengatakan bahawa sekiranya kita ingin merubah masyarakat, ia perlu dimula oleh CSO, Civil Service Society, oleh individu-individu yang sanggup bersuara. Dan kita, itulah di antara tujuan kita adakan Selasih Minda ini untuk membuka suara itu supaya kita menggerakkan kesedaran, dan hopefully NGO ini boleh menjadi mekanisme mobilisasi masyarakat untuk menuntut perubahan. Kalau tidak, orang politik tidak merasa accountable mereka. Ini mungkin isu berkait RCI tabung haji yang ke-5 kalau tidak ke-6 yang saya moderate, yang saya hostkan. Dan yang lain itu banyak melihat pengoperasian, masalah tata kelola. Tetapi saya suka pendekatan Selasih Minda ni kerana kita mengaitkannya dengan elemen dan kerangka lebih besar, itu budaya yang jadi teras. Dan selagi budaya itu sendiri kita tidak tangani, maka kita akan kekal. Mungkin tahun depan akan bincang pula, ada yang lain pula. Kita tak tahu apa kan, benda sama pula. Jadi kita akan mengungkapkan balik Ibn Khaldun ni. Silap-silap skandal pasport 10 tahun berlaku ni jadi skandal banyak. Bila dikaitkan dengan beberapa insiden tadi kan, dan hujah pendekatan Ibn Khaldun tu juga dibicarakan dalam buku-buku Muntakhir, misalnya Why Nations Fall kan. Dan saya teringat tadi dalam kerangka politik, kerana audien kita dan rakyat Malaysia ni suka sangat politik kan. Samuel Huntington dia kata untuk mencapai political maturity, kematangan politik, perlu ada kitaran politik sekurang-kurangnya 2 kali, dan kita belum lengkap pun 2 kali tu. Sebab tu tengah pemikiran kita sedang bertatih ni. Sebab kita tidak bercakap soal prestasi, kita tidak bercakap soal achievement, kita bercakap soal sentimen di dalam membuat pilihan, dan itu yang sedang kita saksikan sekarang. Tentu saja ada bakat-bakat tadi juga kan yang menjahanamkannya Melayu, yang cuba menyelamatkannya Melayu juga, dan alhamdulillah proses pembaik pulihan 2018-2020 itu sebenarnya diakui bahawa tindakan yang baik. Kerana mengingatkan saya kepada temu bual mantan menteri pada ketika itu, dia kata dia beristikharah nak guna PwC itu tak nak mengaudit dengan Ernst & Young ni sebab takut berlaku bank run. Kerana dari segi strukturalnya tabung haji itu hanya 5% pendeposit yang menyimpan 75% daripada seluruh tabungan yang ada. Jadi sangat kritikal kalau 5% ini kemudiannya membuat keputusan untuk keluar. Seperti yang Dr. Ruzhan kata, dia akan beri kesan kepada banyak pelaburan tabung haji di dalam banyak lagi projek dan bank yang ada. Jadi alhamdulillah kita berada di kedudukan ini, tapi kita mengharapkan orang yang tepat berada di tempat yang betul. Dan hari ini
kalau tengok tu baju Dr. Rozhan tu sengaja dia mana logonya begitu dia Mara nak Sen. begitu dia Ansara lah. Kita ada 2 produk Mara ni, ada 2 Jadi kerana itu kita mengatakan bahawa bakat-bakat benih baik ni ada. Tetapi selalu saja benih baik ini disebabkan keterbukaannya, tidak mahu terikat, maka dia bebas dan terbanglah hinggap di ranting-ranting selasih minda yang ada. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Imran dan juga Dr. Rozhan. Jangan lupa teruskan kesian anda bersama kami, mencetus pemikiran dan membina masa depan. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.